Tahukah anda kanser kolorektal ni adalah penyebab ketiga kematian disebabkan oleh kanser di seluruh dunia. Di Malaysia ni sebenarnya ramai orang lelaki mengalami masalah kolorektal kanser berbanding dengan perempuan. Data daripada Kementerian Kesihatan daripada National Strategic Plan for Cancer Control Program 2021 hingga 2025 katanya 14% lelaki mengalami masalah kolorektal kanser dan juga 11.1% mengalami masalah kolorektal kanser dari wanita. So wanita ni lebih ramai kena masalah kanser payudara. Jadi macam mana kita nak mengelakkan diri kita daripada kena masalah kolorektal kanser? Jadi yang penting sekali kita sebenarnya harus menjaga kesihatan usus kita. Selalunya kita akan tengok kita punya kolesterol, kita tengok kita punya kencing manis, kita selalu tengok kita punya darah tinggi. Tapi berapa ramai dari kita melihat kesihatan usus kita? Sebenarnya ramai orang ada masalah kesihatan yang disebabkan oleh usus. Jadi sekiranya kita nak mengelakkan diri kita daripada terkena masalah kanser kolorektal ni, kita kena detox usus kita. Jadi macam mana kita nak detox usus kita? Kita nak bersihkan usus kita. Kita boleh consume Nextbio. Sebab Nextbio ni sebenarnya dia mengandungi prebiotik, probiotik dan juga postbiotik. Jadi probiotik dalam Nextbio ni terdiri daripada 4 strains yang boleh membantu kesihatan usus kita. Maksudnya dia bagi usus kita sihat, jadi kita dapat serap lebih banyak vitamin, dan juga dia bagi usus kita sihat supaya toksik-toksik dalam usus kita tak masuk dalam badan, dan juga dia membersihkan usus kita. Sebab kalau kita consume Nextbio tu, dia akan bantu kita punya pembuangan. Macam husband Kak Rocky, bila consume Nextbio, dia kata bila buang air tu busuk sangat-sangat. Kata which is very good, sebab kita detox, kita buang najis-najis yang lama yang duk melekat dekat usus kita. Jadi kita buat detox atau pembersihan usus menggunakan Nextbio. Jadi sebenarnya sekiranya anda masih belum lagi ataupun tak pernah lagi buat detox ataupun pembersihan usus ni, cepat-cepat grab Nextbio, sebab penting untuk kita jaga usus kita. Kalau usus kita tak sihat, apa-apa kita makan pun tak boleh dicerna dengan baik, kita tak boleh nak serap dengan baik. Jadi kesihatan badan kita sebenarnya mula-mula sekali terletak dekat usus. Jadi make sure usus kita sihat dengan Nextbio. Nak tahu lebih lanjut, boleh saja PM Kak Rocky, tekan link more untuk tahu lebih lanjut. InsyaAllah Kak Rocky akan contact ASAP. Alright, okay, thank you, bye.